Weh Nurul, kenapa kita kena sambut kemerdekaan? Sebab kita kenalah menghargai kemerdekaan negara kita. Aku rasa nak tahu lah pendapat orang tentang kemerdekaan. Jom kita tanya soalan dekat murid dengan cikgu. Jom. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Hai! Kami hari ini aku buat liputan sebenar Hari Kemerdekaan Sekolah Wawasan. Saksikan kami bertemu bual bersama guru-guru dan rakan-rakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhana binti Anizan dari TVPSS SK Wawasan. Bersama saya kini ialah Cikgu Tun, Guru Besar SK Wawasan. Soalan pertama saya, sempena sambutan ambang kemerdekaan ke-69 kali ini, apakah mesej ataupun empati utama yang ingin pihak sekolah sampaikan kepada seluruh warga SK Wawasan? Okey, baik. Untuk ambang kemerdekaan, sambutan kemerdekaan kali ke-69 pada tahun ini, kita harapkan, apa yang kita harapkan adalah warga SK Wawasan semua dapat hayati apa itu erti kemerdekaan yang sebenar. Okey, jadi saya harapkan seluruh warga SK Wawasan tahu jerit-jerit orang terdahulu macam mana untuk dapatkan kemerdekaan dan supaya generasi sekarang hargai apa itu kemerdekaan. Soalan terakhir saya, apakah harapan cikgu agar generasi muda di sekolah ini dapat terus mengekalkan perpaduan serta menghargai erti kemerdekaan negara? Okey, harapan saya agar generasi sekarang yang kita kenali sebagai generasi alfa ini, okey, terus pelihara kemerdekaan negara kita dan jagalah keharmonian dan juga perpaduan dalam negara untuk kita kekal merdeka sampai bila-bila. Okey. Sekian daripada saya, Siti Nurhana binti Anizan dari TVPSS SK Wawasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadia Putri Sri dari WAM TV SK Wawasan. Bersama saya hari ini ialah Arya Mikael dari 6 dan 5. Soalan pertama, apakah tarikh kemerdekaan? 31 Ogos 1957. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asfa Afina binti Kamarul Anwar dari TV PSSSB SK Wawasan. Bersama kita hari ini adalah Akil Hazizai. Apakah perasaan anda apabila dapat menyambut kemerdekaan? Saya rasa seronok dan bersyukur kerana kita bebas daripada penjajah. Terima kasih atas kesediaan anda telah meluangkan masa bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Jannah bersama Alia Imanina dari kelas 5 dan 5. Okey, soalan pertama. Apakah perasaan anda apabila dapat sama-sama meraihkan ambang kemerdekaan ke-69 di sekolah hari ini? Saya rasa sangat happy dan bersyukur kerana mendapat menyambut Hari Kemerdekaan pada tahun ini 2026. Terima kasih. Weh, diam ah.